Kena apa kalau abang buat benda-benda ekstrim macam tu. Tak kisah. Arwah mak je best. Takut dia ikut balik. Ya, boleh lah. Ya, boleh. Oh, Bawa ayah. baju. Kalau Bawa ayah bekal. kasih Arwah mak siap bawa bekal. Nak jemput-jemput. Tak silap. Dia lah jemput-jemput. Ramai Kat sana ada air. Sana buat air. Apa dia orang tu ada. Habis saudara mara arwah tu Ada. ada jugalah ramai-ramai lah. 3 orang. Kita budak ada 3 orang. Ada Budak perempuan bagi tak? abang 3 orang. Ada perempuan. Tak ada lagi. Dua 3 orang. Orang tu seorang. Baru kau kita seorang je. Kira dalam rumah tu yang Yang duduk kat 7 rumah orang tu, malam tu. yang duduk dalam rumah tu semuanya meninggal lah aksiden ni. Ha. Jadi rumah tu memang dah semuanya dah Jadi meninggal dia lah. cakap dia meninggal tu peranjat macam itu. Dia akan balik. Dia balik bukan takut dia. Dia takut ada yang lain tu menumpang. Takut Tu yang jaga tak nak. menyamar macam dia macam Tapi betul lah dia balik tu memang bagi abang bukan abang nak cari balik dah tapi abang sini dengar dengan kawan tu. Dia cakap Bunyi kat dapur tu ada orang. tapi nampak tak Tapi tu yang abang tu cakap ini je. Tak nampak dengar. Dengar macam ada orang kat dapur. tapi tak tengok. Gelap kan, semua digelapkan ke? Tak kena terangkan lampu. Tapi dapur ke hall kan jauh. Dengan kat luar rumah tu ada. Tapi cakap yang kata yang balik sebenarnya bukan tu. Habis? Lain. Ataupun dia punya apa kori Dia ni tahu kori. rumah tu kosong dia. Tapi katanya Banyak dah yang kosong kan. dalam 40 hari ke 44 hari kata anu arwah tak tahulah betul Tak betul faham sebenarnya. tu Bukan pun tak tak faham. Itu sebenarnya yalah pemahaman. kata arwah bukan arwah tak Abang tak rasa. Bukan cakap percaya tak percaya. Kalau balik ke tak balik. tapi yang cakap kalau yang anaknya masih ada tu dia balik dia tengok anaknya kata dalam masa 44 hari ke gitu Kita boleh percaya kan. dulu arwah Kak Zai gitu Tak ada pun dalam hadis ni. arwah Kak Zai masa lelaki dia meninggal berapa orang betul ke tidak Tapi masih ada kalau percaya. apa orang meninggal ni apa ni 40 hari ke 44 hari tu dia balik dia kata dia kan tahu lah orang tak tahu masa tu kan dia anu kan dia rajin buat dengan orang tu sebab apa dia kata sebab anak dia yang kecil tu kan yang OKU tu kan yang lelaki kan dia duduk gitu kan lepas tu dia macam dia tengok dekat kerusi tu kan lepas tu dia macam ni dia cakap abah gitu kan ke apa gitu lah. Dia tunjuk dia tapi yang lain tengok tak nampak masa tu masa ni lah. Betul ke mungkin kot dia kata kan budak kan nampak kan tak tahulah apa ke lain menyamar tapi dengar Yalah kita tak tahu benda tu sebab kita yalah bukan kita nampak sendiri. Kita nampak sendiri. sebab budak kecil kan lagi budak kan dia, apa nampak dia buka hijab dia ke gitu sebab dia kan tak boleh tak tahu nak cakap apa budak macam baby pun nampak kan kalau macam benda-benda halus dia macam tengok satu tempat tu lepas tu dia macam dia cakap dia macam tak tahu lah dia panggil lah Baby kan dia ada satu jin yang malaikat yang suka mengagap. Jin ni pun dia bukan macam dia bukan syaitan tu. Itu lain tu jahat. Dia ada jin suka main dengan budak tau. Bukan dia buat kacau, dia suka main agak-agak budak. Dia jadi macam tu. Macam kalau kita tak tengok dia okey. Kalau jenis menangis satu lain tu. Itu setan apa tu anu kalau market tu namanya apa siun apa tu cakap yun tu apa yang jadi juga budak dekat atas bumbung dia kalau market kan dia suka dekat rumah dalam rumah bumbung dia suka duduk atas almari tu kalau nama rumah dia? tu ada alang tu macam yun gitu apa bang tak ingat tu kalau budak baby kan lawak maghrib suruh tutup semua tingkap pintu kalau tak mana tu apa dah nama dia tak ingat
Dia suka menyakat, mengusik, menakutkan. Itulah dekat tapak rumah tu mak tu yang balik duduk tu dulu. Orang nampak. Yang orang nampak jelas semua dalam bilik. Sadar-sadar pakai telekuk kat luar kelambu. Dia macam tegak macam sembahyang. Macam nak sembahyang tapi menghadap dia lain. Dia bukan menghadap ke kiblat. Tak tenang sama-sama. Bilik pula tu tutup pintu tutup. Orang lalu tidur tutup pintu. Tutup lampu. Tapi macam sama-sama lampu daripada dapur. Cahayanya kan sama-sama. Kita dekat asrama sekolah nampak perempuan. Boleh relax bang. Orang ni Lelaki. ada begini kan. Atas kaki kata pergi ke atas. Ada tingkap. Lepas tu ada luar kan. Ada perempuan lalu. Kat mana dalam bilik? Bukan dekat asrama. Lelaki lama pula orang fikir macam lelaki perempuan ni mana tu lalu kasi. Cucu cakap dengan dia, ada perempuan. Tu. Lari lah. Ya. Itu dekat mana? Dalam bilik ke dekat Kat luar? luar. Dia jalan ke apa? Dia lalu. Pakai baju apa? Baju tak ingat. Dia kalau lalu gigi banget. Dia tegak. Dia tak nampak kaki dia. Nampak kepala. Tapi masa tu tak ada fikir kan. Lama boleh berfikir. Dia macam dah lepas tu. Dah. Dia sama lagi apa. Dia perempuan mana pun dah masuk sini. Saya cakap tu aku nampak perempuan lah. Lari lah semua. Apa semua. Pukul lagi dia berdua. Satu yang dia pocong gitu. Ada. Dekat mana tu asramanya? Faham? Tak nak. Ha? Asrama ni macam-macam. Tak yang abang nampak dekat. Ya kat asrama abang lah kau hantar. Oh kat Faham. Abang kat asrama sekolah ni. Kenapa orang jarang nampak lah nampak hantu lelaki Biasa kalau yang jumpanya perempuan Ada cerita dia. Ya ke? Ada cerita dia kenapa hantu Memang perempuan biasanya lah. tak kira lelaki ke perempuan. Kalau jumpa hantu mesti hantunya perempuan. Banyak jumpa yang Jarang perempuan. jumpa Hantu hantu lelaki. Perempuan. Itulah. Tapi kalau dalam nama Pontianak tu memang perempuan. Hantu biasa kalau orang jumpa mesti kan. Biasa je lah. Dengar-dengar ceritanya yang jumpa-jumpanya perempuan. Dia ada kisah dia. Salah satunya. Salah apa ya? Tapi bukan tak ada hantu lelaki. Hantu apa bagi hantu jantan lah. Pasal tu dia pajang. Bajang. Bagi hantu pajang. Hantu tinggi. Jerangkung kebanyakan dikaitkan. Jerangkung susah nak kaitkan sini ke jantan. Sebab dia bentuk dia macam Orang tidak tahu. Bentuk dia sama dia. Biasanya jantan. jantan. Pontianak ni cerita dia datang daripada asal dia daripada orang perempuan mati beranak. Dana. Kau Itu cerita lah. Setakat mana kebenaran Pontianak nanya. Kalau cakap ya, kalau cakap tak ada. dia orang cakap memang kalau apa perempuan mati beranak dia Jadi kata perempuan salah satu Pontianak perempuan. Langsui ni lelaki. ya ke? Ada satu ada versi langsui ni perempuan. Ada versi langsui cuma lelaki yang panjang. Setahu lah perempuan. Ya lah. Ada perempuan lelaki langsui. Kalau macam kambing lah ada kambing Cina jantan. Pontianak ni biasanya kalau Pontianak Melayu memang perempuan, tapi kalau Pontianak orang putih lelaki. Ya. Lah. Pontianak Cina lelaki. Ya. Sebenarnya dia panggil satu istilah dia panggil vampire. Vampire tu
bahasa kita bagi Pontianak. Tapi Pontianak ni kita khaskan kepada satu jenis ni, yang perempuan ni. Kan Tapi ada dia vampire yang isap namanya darah ni. vampire. Yang isap tu vampire. Vampire. Dia khaskan pada vampire tu. Vampire Oh, tu bahasa vampire. dia. Bila kita translate ke bahasa kita jadi Pontianak. Nak jadi Pontianak. Vampire ni jenis isap darah. Biasa dikaitkan macam contoh salah satu ni Dracula. Dracula tu isap darah, tapi yang pelik Dracula ni Pelesit lah kalau macam Dracula ni dia daripada keturunan Bat apa? tak ada betul ke tu? Tapi kalau orang Melayu cakap apa? Orang Melayu cakap apa? Ni pelesit. Tapi pelesit. Yang Kelawar, dia kelawar yang isap darah. Kelawar isap darah ni tak banyak. Kat dunia ni ada satu tempat ni kelawar. Memang kelawar. Kelawar lain tu isap madu, isap daun. Ya ke? Kelawar isap darah ni ada satu jenis je. Tapi tak banyak. Dia memang isap Isap darah. darah binatang, bukan isap darah orang. Dia isap darah binatang macam ni, tapi dia besar. Tapi kelawar lain tak ada isap madu. Lah, boleh pula dia isap Kelawar dia darah. makan buah. Yang isap darah tu satu jenis je. Tapi bukan darah orang. Dekat mana tu? Tapi kalau dah tak ada darah, dah tak ada binatang. Binatang lah. Bukan darah binatang. Tak ada binatang tu. Dia tak hidup lah. Dia akan hidup tempat yang ada binatang. Semua binatang macam tu. Binatang akan hidup tempat yang ada makanan dia. Harimau contohnya. Dia boleh hidup kalau tempat dia tu pokok kayu je. Tak boleh. Dia kena hidup tempat ada binatang-binatang lain. Kambing tu. Macam tu. Nyamuk pun sama. Tapi nyamuk ada dua versi. Jangan pelik. Nyamuk ada dua versi. Satu jenis isap madu juga. Jadi dia tak kisahkan orang ke, tak ada orang ke. Tapi dia ngacau kita. Bila kita ada, dia tak isap darah kita. Itu darah itu nyamuk madu. Nyamuk pun ada jenis. Tak buat lah tu. Bukan tak buat nyamuk. Kalau buat dia tak isap darah. Kalau buat dia isap madu. Dia ambil madu. Tapi dia tak boleh kita ada. Dia anggap kita nak ambil madu dia. Jadi minyaknya kita. Memang kena sengat. Orang dulu ada jerawat dekat muka. Lepas tu kan jerawat sakit dah besar. Kali angkat kain kena antuk dengan tebuan. Tebuan mana nak tahu ni? Sekali orang tepuk lah. Habis demam lepas tu orang kena jerawat boleh baik. Dia punya racun dia. Boleh baik jerawatnya. Cakap dengan abang mak, wah macam gini kan kalau ada bisu-bisu lah. Jangan apa. Tabuan gigit ni baik lah, tapi siapa yang nak kena gigit tabuan? Buntuk tu, sakit tu. Nak demam. Dia ada kopi tak? Ha? Ada? Ha. Sikit pun nak dalam plastik kan? Ingat separuh. Memang bila masuk plastik ni. Ha. Lepas tu kalau kita Tu beli cawan bungkus, lain harga dia. Dia Sebab lebih- beli bungkus dia lain. Dia bukan ikut sukatan cawan ni. Dia Cawan yang lebihkan besar sikit. tu. Bukan lebihkan sikit. Memang dia ikut. Bila dia ikut sukatan Oh, ada cawan cawan ni. dia. Sikit sangat nampak. Plastiknya besar. Jadi kena ikut sukatan lain. Jadi harga dia lain lah. Bukan pasal plastik. Tapi pasal macam air macam lain. gini ni dia tak kira plastik lah. Tak, plastik. Bukan pasal plastik. Ramai orang salah faham macam tu lah. Ingat sebab plastik. Tak, bukan sebab plastik. Sebab air lebih. Macam ni air tak lebih. Dia cawan dia lain, cawan untuk Cawan untuk plastik dia. bungkus Cawan lain, untuk bungkus. minum Sukatan lain. dia lain. Susu dia lain. Gula dia tambah. Air tambah. Contoh. Kat situ sebab dia Tadi lebih. cawannya besar kat sana sekali. Contohnya kalau Masukkan plastik. kalau orang beli minum gitu 2,5 ni bungkus jadi RM3. Lebih je kat situ. Bukan pasal plastik. Plastik apa sih. Memang harga bungkus lain. Sukatan dia lain. Pasal nak ngajar memang pun tunjuk. Kau jangan di kedai. Macam apa? Ni yang cari bungkus. Ni gelas untuk bungkus. Kan lain. Kan nampak sikit tapi banyak. Dah hampir 2 cawan. Gelas untuk bungkus ni hampir 2 gelas. 2 gelas, ya. Kalau sampai 2 gelas boleh jadi 2 gelas. Jadi tak logik tak boleh tambah air, tambah singgit ke bos ni.
Okey lah tu. Biasa tambah 50 sen je. Nah, macam gini. Kalau tak kan macam Ini separuh. pasti kecil. Kalau tak sampai besar. Mungkin nampak sikit. Orang tadi Dia tu, sejuk rasa. tadi tu makan ya Allah kenyangnya. Kan kata dia nak kenyang ni. Tak payah makan. Tengah hari kalau lapar kan. Tengok. Tak mestinya beli rumput nak makan nasi. Nasi macam kadang-kadang tak kena. Tak, tu hari ni tadi orang nak habiskan macam tak boleh masuk. Tak tahu kenapa tu. Sekarang kalau lapar nak makan keluar tak salah ambil nasi. Tak semesti nasi. Ni kalau dah makan berat macam ini pagi, rasa tengah hari air je kot. Air Yelah, kena. air memang banyak. Perut ni ada pusing-pusing agaknya minum air kotak semalam. Tapi sekarang tak ada. Tahu semalam cuba awak rasa sikit baik. Tahu semalam dek cuba rasa ni. Ini yang belum tuang cuba rasa. Rasa dia okey ke macam gini je gitu. Biar. Sebab orang tak pernah minum air tu kan. Air tu apa kita? Dahlia. Tak lah. Tapi biasa tak pernah minum. Selalu Rasa dia bunga. Dia punya kotak dia pun tak ada warna hijau gitu. Tengok dia punya expired dia okey. Tak ada warna hijau gitu. Tapi kenapa yang taruh air batu dia kurang sikit rasanya. Tapi dalam kotak tu rasa kat macam ada lendir-lendir, ada masam-masam, ada macam Rasa macam dah basi. Dah rasa. sebab dia kalau dah ni kan air rasa dia. Basi. Memang tak pernah pun minum air Tak kotak. salah. Air tu dalam Kalau kita pergi bisikan. bisi. Mungkin kot. Ya kot. Ha. Ya. Apa tak pergi lagi? Tak isi tak. Ya, masuk dalam sana. Tu. Oh yang kemudian yang mula-mula Masuk dalam sana. yang dia potong. Dia potong. Dia nampak di bawah tak tanya berapa pokok. Kalau tak cakap Ish, kan nasib dia pocong baik. kan. Aduh. Kerja anak. Kalau Ada lambat, orang ni. So, Ada macam ada mana? ukur kata baru. Budaknya macam dia lurus. Tak bercakap lah. Aku tengok nampak dia buat besi ni yang ni. Dia nampak dari jauh dia bawa besi tu kan. Dia nak pergi potong ni. Dia nak pergi potong ni. cakap dia Ni tak apa, tak saya apa. punya. Dia macam malu-malu. Ambil je lah, tak apa, tak apa. Yang Anak kat ni. yang tua sikit tu yang kedai air tu. Ha? Yang Tak, kedai air. yang ni yang kurus, yang orang bagi. Yelah yang kita mula-mula beli sebatang tu. Oh, yang itu yang peramah sikit tu. Kalau yang ni tu dia ramai yang ni diam. Terima Yelah. Terkena yang peramah, riuh mulut dia. Terkena yang pendiam dia. Buat ni macam Dia tak pandai yang dia nak ke tolong kan. dia dah biasa lah tu kan. Sebab orang baik-baik dia tak tahu. Biasa kan tak potong. Sebab tokek dia tak ada sekarang. Potong ke apa tak ada. Tapi kalau dia potong tuang pagi kan sikit kan itulah. Bagilah. Sebab tu bulan kecil dia kan. Dia kan cuma jual. Kita minta potong kan. Tu dah bagus dah dia. Kalau kita bagi dia sikit tak banyak. Itu namanya menghargai. Lain ada tanah ulu je lah. Suruh potong banyak pula tu. Bukan anu. Apa beli? Potong pakai mesin. Dia pakai mesin. Itu pakai mesin. Dia ada mesin je. Yang mana yang kurus ke yang gemuk? Yang kedua yang luar tak. Oh tu pakai mesin. Oh senang kan ya. Yang first ke? Yang Mula tu kan tak ada potong. Kita potong sendiri. Kita tahu cara berapa batang ni yang first tu? batang. Sebatang je. Yang mula-mula kita beli sebatang. Sebatang. Tapi dapatnya banyak. 5. Dapat 5. Kalau 2 batang dapat 10 lah. Dia tu dapat 10. So dia beli 3 batang. Balik kalau tak pernah beli sikit. Dapat pakai air. Untuk selang. Selang kalau pakai tu dia tak. Selalu pakai kayu. Kayu tu tidak. Kayu. Pakai besi. Tapi tepi-tepi dia kena tampal. Sebab Dia bawa apa ni? Lori depan bawa apa?
jenis construction ni loh, dia ada angkat barang pakai crane ni. Nanti kan ni ah. Ni depan lagi apa nampak dekat. Ini dah sampai mana ni atas. Mulai lagi eh. Ha? Dah nak sedenak. Ha? Dah nak sedenak. Dah. Sedenak depan tu kan. Nanti lepas tu kan jalan ada dekat sebelah kiri ada orang jual-jual sayur kampung. Ha? Kan yang orang cakap tu kalau pagi dia tengah hari petang ke dia ada jual sayur kampung. Nak beli? Boleh je. Ya. Boleh je. Walaupun kita nak pergi kampung. Kita nanti di kanan, lepas tu kiri. Obvious betul. Nah ini namanya apa? Apa warung ya? Warung bawah pokok. Warung ke rumah macam rumah. Duduk. Takut dahan dia jatuh.